Assalamualaikum dan salam sejahtera anak-anak dan rakan-rakan sekalian. Duduk dekat sikit, luangkan waktu sejenak bersama ibu ya. Hari ini, ibu nak bawa kalian menyelusuri satu penerangan visual yang sungguh dekat di hati. Kita akan merungkai sebuah nota kehidupan, satu catatan perjalanan panjang dari 100 kilogram turun kepada 60 kilogram. Berbekalkan perkongsian pengalaman seorang pensyarah yang cukup cekal, kita akan telusuri sama-sama bagaimana disiplin, ilmu dan konsistensi itu benar-benar merubah segalanya. Mari kita mulakan ya sayang. Cuba kalian hayati pesanan yang cukup mendalam ini. Menurunkan berat badan itu, ia bukan sekadar soal mahu kelihatan kurus bila membelek diri di cermin. Tidak sama sekali. Ia sebenarnya proses membina semula cara hidup kita. Membina semula cara kita berfikir, cara kita makan, bergerak dan menghargai tubuh kurniaan Tuhan ini. Niat asalnya harus teguh dan betul. Kita bukan mengejar kurus, tapi kita sedang mencari sihat. Ibu sangat faham permulaannya itu pasti terasa amat perit. Dalam perkongsian ini, pensyarah tersebut menceritakan titik permulaannya pada angka ini, 100 kilogram. Satu bebanan yang sungguh berat untuk digalas. Bisa kalian bayangkan tak? Sebagai seorang pensyarah yang perlu mundar-mandir di dewan kuliah setiap hari, badan sering saja terasa letih lelah, pergerakan jadi teramat perlahan dan pakaian pula makin sempit menyesakkan nafas. Malah, keyakinan diri juga perlahan-lahan luntur bila tugasan harian dirasakan umpama mendaki gunung yang sangat tinggi. Tapi cuba kalian pandang angka yang tertera sekarang ini, 60 kilogram. Satu kelegaan yang sungguh luar biasa kan? Dan tahukah kalian, keajaiban ini tidak jatuh berdebuk dari langit dalam semalam. Tidak ada langkah drastik yang menyiksa diri. Ia cuma bermula dari satu keputusan yang sangat kecil dan manja di dalam hati iaitu, saya mahu kembali sihat. Hanya itu sayang, keinginan yang tulus untuk kembali menyayangi diri sendiri. Kalau kita lihat garis panduan dari CDC, penurunan berat badan yang paling indah dan teguh ialah secara beransur-ansur. Perlahan-lahan saja, sekitar 0,5 hingga 1 kilogram sahaja dalam seminggu. Pendekatan yang penuh kelembutan ini sebenarnya jauh lebih mudah untuk kita kekalkan berbanding diet ekstrim yang memaksa-maksa. Tubuh kita ini amanah yang berharga. Ia perlukan masa dan belayan, bukan diseksa semata-mata demi melihat angka penimbang itu turun mendadak. Betul kan? Nah, langkah pertama, kawal makan, bukan berhenti makan. Menurunkan berat badan tu tidaklah bermaksud kalian tak bisa sentuh nasi langsung atau sanggup berlapar di malam hari. Pendekatan ekstrim seperti itu tak akan bertahan lama. Apa yang kita perlukan cumalah mengawal kuantiti dan membelai tubuh dengan makanan yang jauh lebih bernutrisi. Kalian tahu tak, ada satu formula pembahagian yang sungguh cantik dan disokong oleh WHO. Ibu mahu kalian jadikan ia seperti satu ritual harian yang mendamaikan. Konsepnya mudah saja. Separuh pinggan dipenuhi rimbunan sayuran. Suku pinggan disajikan protein seperti ikan, telur atau tahu. Dan baki suku lagi tu barulah untuk karbohidrat. Kita nikmati makanan perlahan, biarkan tubuh meresap rasa kenyang itu dengan penuh rasa syukur. Langkah kedua pula, berhenti minum kalori tersembunyi. Ini satu perkara yang sering sangat kita terlepas pandang. Ramai yang dah bersusah payah jaga makan, tapi terlupa dengan secangkir minuman manis yang sentiasa menemani di waktu petang. Kopi 3 dalam 1, teh tarik, minuman boba, memanglah ia nampak kecil, tapi kalorinya tu berkumpul secara diam-diam sayang. Mari ibu tunjukkan perbandingannya. Sebelah sini, teh tarik dan kopi 3 dalam 1 kesukaan ramai. Manakala di sebelahnya, teh kurang manis dan kopi kosong. Ibu tahu, mulanya nak menukar tabiat ini pasti terasa agak perit. Lidah bagaikan memberontak asyik mahukan kemanisan gula kan? Tapi bersabarlah sekejap. Selepas beberapa minggu, lidah kita pasti akan menyesuaikan diri. Perubahan manja ini sebenarnya memotong jumlah kalori harian yang sangat besar tanpa kita rasa terseksa sedikit pun. Seterusnya, langkah ketiga, jadilah aktif tanpa sedar. Buat anak-anak yang sibuk, yang jadualnya sentiasa padat dengan mesyuarat dan urusan pejabat, alasan tiada masa itu memang sering sangat bermain di bibir. Tapi kalian kena ingat, tubuh yang bergerak tu tidak semestinya bermula di dalam gimnasium yang sejuk berhawa dingin. Kita cuma perlu mengembalikan nafas dan ritma kepada anggota tubuh kita setiap hari. Cuba bayangkan angka ini, 150 minit. WHO menyarankan aktiviti fizikal berintensiti sederhana selama 150 minit seminggu. Nampak macam banyak banget ya? Tapi kalau kita bahagikan, ia cuma sekitar 20 minit lebih sikit saja dalam sehari. Sungguh, ia adalah satu sasaran yang sangat bijaksana dan amat mudah dicapai oleh kita semua. Macam mana nak lakukannya?
Cukup sekadar amalkan rutin yang mesra begini. Berjalanlah santai-santai selama 10 minit seusai makan. Lepas tu, cuba parkir kenderaan kalian sedikit jauh dari pintu masuk pejabat dan gunakanlah tangga untuk jarak-jarak yang pendek. Tubuh yang sering digerakkan dengan penuh kelembutan sebegini pasti akan lebih mudah melepaskan bebanan beratnya secara fitrah semula jadi. Langkah keempat, jaga persekitaran dan emosi. Kita beralih ke bahagian yang paling ibu rasakan penting. Menimbang berat tu memang penting untuk pantau kemajuan kita ya. Tapi tolonglah, jangan sesekali jadikan alat penimbang itu sebagai hakim yang menghukum dirimu saban pagi. Berat kita bisa berubah cuma kerana air, hormon atau tahap stres. Gunakan penimbang sekadar maklum balas, bukan sebagai senjata tajam yang merobek semangat kalian. Terus, bagaimana kita mahu urus segala godaan ini? Senang saja. Simpanlah buah-buahan segar di ceruk dapur. Bukannya lambakan snack yang sering menggoda iman kita tu. Pastikan juga tidur kalian teratur. Kerana tidur dan emosi ini sangat berkait rapat dengan rasa lapar, persis seperti yang sering diingatkan oleh pihak CDC. Uruskan tekanan kerja tanpa mengunyah makanan. Dan pesan ibu satu hal. Jangan sesekali kalian melangkah masuk ke pasar raya masa perut tengah berkeroncong lapar. Pasti laut semua diet kita nanti. Sabar ya, kita ini cuma manusia biasa, bukannya robot yang tiada rasa. Langkah kelima, konsisten langkah demi langkah. Segala nasihat yang ibu kongsikan ini sebenarnya membawa kita kepada satu falsafah yang sungguh indah, iaitu sikit-sikit tapi berterusan. Ia persis titisan air jernih yang sangat lembut. Andai ia berterusan menitis perlahan-lahan saban hari, batu yang paling keras pun akhirnya bisa melekuk. Jadi, jangan kopoh-gapah mahu berubah 100% dalam masa sehari. Biar perlahan, asalkan berterusan. Mari sini ibu kongsikan satu contoh plan 6 minggu yang penuh dengan kelembutan. Lihat ya, ia dibina setapak demi setapak. Minggu pertama, kita cuma niatkan untuk berhenti minuman manis. Minggu kedua, mula kurangkan porsi nasi di waktu malam. Masuk minggu ketiga, mulakan langkah berjalan 15 minit. Diikuti minggu keempat, kita lebihkan sayur. Minggu kelima, perbaiki waktu tidur. Dan akhirnya, pada minggu keenam, kita kurangkan makanan bergoreng. Perubahan-perubahan kecil yang dibina berminggu-minggu inilah yang akan menjadi asas kukuh yang sangat sukar untuk diruntuhkan kelak. Habis tu, bagaimana pula dengan makanan yang kita suka? Boleh ke nak makan? Di sinilah ibu ingin berpesan tentang kelonggaran atau hari untuk kita curi-curi makan. Kalian boleh makan, boleh merasa, nikmatilah rezeki yang ada tu. Tapi ingat, janganlah sampai berlebihan sehingga menjadikannya sebuah pesta makan luar biasa. Usah biarkan kelonggaran yang sedikit ini merosakkan seluruh usaha seminggu yang telah kalian rajuk dengan penuh keringat. Selepas menikmatinya, lekas-lekaslah kembali pada rutin sihatmu. Pelan permulaan 7 hari. Pasti ada dalam kalangan kalian yang masih berasa keliru, rasa macam dari mana harus kumulakan langkah pertama ini. Jangan risau sayang, tarik nafas dalam-dalam. Mari ibu berikan satu pelan permulaan 7 hari yang sangat ringkas, sangat mudah untuk kalian peluk sebagai satu permulaan yang indah. Ini langkah demi langkahnya ya. Hari pertama, kita catat berat dan pasang niat yang teguh di hati. Hari kedua, gantikan manisnya air dengan jernihnya air putih. Hari ketiga, kita mula melangkah santai sekadar belasan minit. Hari keempat, cantikkan lagi pinggan makan kita dengan pelbagai warna sayuran. Hari kelima, cuba elak makanan yang bergoreng minyak penuh. Dan hari keenam, kita tidurlah sedikit awal dari biasa. Selesaikan 7 hari ini, nilai kembali kemanisan usaha kalian dan ulanginya tanpa perlu mencari kesempurnaan. Cukuplah sekadar kesinambungan yang ikhlas. Kini di hujung penerangan kita, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Sudah-sudahlah kita bertanya, berapa cepat saya boleh kurus? Sebaliknya, tanyalah pada lubuk hati sendiri, apakah tabiat sihat yang saya bisa kekalkan untuk seumur hidup? Kesihatan itu persis seumpama menuntut ilmu. Ia sangat menuntut disiplin dan juga kasih sayang. Moga perkongsian kita pada hari ini dapat membisikkan satu semangat baru buat kalian untuk memulakan satu langkah kecil yang bermakna pada hari ini. Terima kasih ya kerana sudi luangkan waktu bersama ibu. Assalamualaikum.